Makanan terbaik untuk lindungi perut daripada gastrik adalah halia. Makanan terbaik untuk redakan pedih ulu hati adalah lidah buaya. Makanan terbaik untuk cegah asid perut naik adalah susu badam. Makanan terbaik untuk pulihkan luka pada dinding perut adalah madu. Makanan terbaik untuk kurangkan kembung perut adalah jintan manis. Makanan terbaik untuk lancarkan sistem penghadaman adalah pisang. Makanan terbaik untuk kurangkan sakit gastrik adalah kunyit hidup. Makanan terbaik untuk cegah ulcer perut adalah yogurt probiotik. Makanan terbaik untuk kuatkan lapisan perut adalah chia seed. Makanan terbaik untuk tenangkan perut yang sensitif adalah keledek ungu. Makanan terbaik untuk elak angin dalam badan adalah halba. Makanan terbaik untuk stabilkan asid dalam perut adalah epal hijau. Makanan terbaik untuk neutralisasi asid perut adalah timun. Makanan terbaik untuk legakan sakit gastrik adalah jus aloe vera. Makanan terbaik untuk sokong kesihatan perut adalah jus golich. Antara semua makanan ni, yang mana kau selalu makan? Cuba komen.